Guys, dekat dunia ni bukannya semua tempat kita boleh pergi tahu, dan bukannya semua tempat selamat. Korang percaya tak, dekat dunia ni ada banyak je tempat yang tak boleh dijejaki oleh manusia, melainkan orang tu memang ekstrim dan berani gila nak ambil risiko pergi tempat-tempat macam tu. By the way guys, Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua sihat-sihat je. So guys, hari ni aku nak borakkan pasal 5 tempat yang paling bahaya dekat dunia. Aku percaya sangat mesti di kalangan korang ada yang tak pernah tahu pasal kewujudan tempat ni. Kalau korang belum like, komen dan share, korang boleh buat semua tu dulu, okey? Dan kalau korang nak dapatkan coklat-coklat yang sedap untuk korang makan waktu tengok movie ke ataupun tengah layan video ni, ada coklat Tofila, Confetto, biskut durian, cookies, Cokoja dan macam-macam lagi. Korang boleh terus je order dekat tag Shopee yang aku ada letak dekat dalam video ni, okey? So, let's go. Yang pertama adalah Death Valley di California, yang mana dikatakan tempat ni merupakan tempat yang paling panas dekat dunia sehingga mencecah 56.7 darjah Celsius. Memang panas gila guys. Kawasan gurun ni boleh menyebabkan stroke, haba atau dehidrasi hanya dalam beberapa jam je tau, tanpa ada perlindungan. Banyak dah kes ataupun insiden yang tak diingini berlaku dekat sini tau. So tempat ni memang bahaya kalau korang pergi. Yang kedua adalah Gunung Merapi di Indonesia. Korang mesti terkejut kan, ada tempat yang cukup bahaya berada di Indonesia dekat je dengan kita. Gunung Merapi terletak di Pulau Jawa dan ikut statistik Gunung Merapi ni masih lagi aktif dan meletus hampir setiap beberapa tahun. Letusan daripada Gunung Merapi ni memang cukup dahsyat dengan kelajuan 100 km per jam. Tapi kalau ikutkan, ada je perkampungan yang orang duduk dekat situ. Cumanya risiko dia memang sangat tinggi. Bahaya utama dia of course lah disebabkan ledakan Gunung Merapi yang tidak dijangka. Yang ketiga pula adalah Danakil Depression, Ethiopia. Tempat ni digelar sebagai neraka dekat dunia tau, sebabnya suhu tempat ni boleh mencecah sehingga 50 darjah Celsius dan ianya mengeluarkan gas beracun sulfur yang keluar dari tanah. Tambahan, tempat ni juga ada kolam asid, letupan gas, atau mudah kata tempat ni memang tak stabil. Tapi view dekat tempat ni memang cantik tau. Kalau tempat ni tak bahaya, aku dapat rasakan tempat ni boleh je jadi satu tempat pelancongan yang baik untuk kita pergi. Tapi itulah, tempat ni memang risiko tinggi. Yang keempat, of course tak lain dan tak bukan adalah Segitiga Bermuda Atlantik. Kawasan yang penuh misteri. Siapa je yang tak tahu pasal kisah Segitiga Bermuda ni kan? Terlalu banyak sangat cerita misteri pasal tempat ni, sebab tempat ni terkenal dengan banyak kapal atau pesawat yang hilang secara misteri. Tambahan, tempat ni sering dilanda ribut yang ganas, arus laut yang kuat dan perubahan magnetik secara tak diduga. Secara tak langsung ianya akan mengganggu direction ataupun navigasi untuk sesiapa yang lalu di tempat tersebut. Banyak teori orang buat pasal tempat ni. Salah satu teori yang paling famous dah tentulah berkaitan pasal kehilangan sebuah pesawat iaitu MH370. Yang kelima adalah Ilha da Queimada Grande di Brazil. Tempat ni merupakan pulau ular yang paling bahaya tau, dikenali sebagai Snake Island. Pulau ni dipenuhi ribuan ular Botorov insularis, spesies yang sangat berbisa. Bisa dari satu gigitan, jangan buat main guys, sebab bisa dari satu gigitan ular yang ada dekat sana boleh mencairkan daging manusia dalam masa yang singkat. Malah kerajaan Brazil sendiri melarang lawatan umum ke pulau ni disebabkan kadar risiko yang cukup tinggi. So guys, itulah 5 tempat yang paling bahaya dekat dunia. Kalau ikutkan, ada je lagi beberapa tempat yang sangat berisiko untuk kita pergi. Kalau ada tempat lain yang tak ada dalam list ni dan korang tahu dekat mana, korang komen dekat bawah.